Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atrisha. Dan saya Adam. Kami sekarang berada di hadapan pintu masuk Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2025. Okey Atrisha, bilanya berlangsung pesta buku ni? Pesta buku ni telah berlangsung pada Jumaat lalu, iaitu pada 28 November 2025 dan akan berlangsung sehingga 7 Disember 2025. Wah, tak sabarnya. Jom masuk, jom. Jom. Tema Pesta Buku pada tahun ini adalah menyatukan hati dan minda. Pesta buku ini bukan sahaja menjual buku-buku novel dan komik, tetapi juga menjual buku motivasi, membuka gerai jualan, tudung dan sebagainya. Assalamualaikum Akak. Waalaikumsalam. Buku apa yang paling laris dijual pada Pesta Buku kali ini? Untuk Pesta Buku SIBF pada tahun ni, yang paling laris dijual adalah buku Kaisar. Sebab Kaisar ni one of novel kita yang best selling and dah menang beberapa minggu berturut-turut dekat carta nombor 1 bookstore. So dekat Pesta Buku, buku ni pun yang ramai orang cari dan ada lagi satu chapter tambahan dia which is secret chapter. Itu pun yang paling laris juga. Okay, terima kasih Akak. Ada tak promosi istimewa yang diadakan pada tahun ni? Ada. Ni kita bawa awak. Okay, so promosi yang kita bagi kepada customer tahun ni adalah buku daripada nukilan yang kita jual serendah RM10 sahaja, dan ini adalah ditulis oleh penulis Kaisar sendiri which is Mustaqim Jiwa and lebih dikenali sebagai Jiwa. Buku ni merupakan buku-buku puisi yang ditulis oleh beliau. So kita bagi harga paling murah dekat customer serendah RM10 sahaja. Ada lagi satu buku beliau adalah Teruntuk Langit yang Bercanda. Ini pun RM10 juga. Terima kasih Akak. Sama-sama. Assalamualaikum Akak. Akak daripada mana? Dari SMK 19. Akak datang sini mesti untuk beli buku kan? Boleh kita tahu genre apa yang Akak suka? Thriller, macam thriller to romance lah. Apa? Ada tak buku terakhir yang Akak baca and Akak cadangkan untuk orang beli buku tu? Ada buku Objection by Rehan Mokhtar. Buku tu pasal dia singkat je macam enemy to lovers lah, macam tu. Kalau orang yang suka kisah macam tu boleh kot beli. Terima kasih Akak. Bismillah. Assalamualaikum Abang Alif. Okey, bagaimanakah Abang Alif tercetusnya idea untuk menghasilkan karya-karya ini? Dia idea-idea ni dia terhasil daripada pertama pengalaman, dan yang kedua daripada bacaan, dan yang ketiga daripada masalah-masalah yang dilalui oleh orang-orang yang abang berjumpa. Bila mana kita berjumpa dengan orang, bertemu, bersembang, kita mengenali dia kan. Kita nampak apa yang masalah yang dilalui, fasa-fasa kehidupan yang wajib dilalui, macam mana kita nak encounter masalah. Jadi dalam buku-buku yang abang tulis ni, basically dia ada gabungan 3 perkara. Pertama, gabungan psikologi Islam. Kedua, pandangan Islam. Ketiga, dari sudut motivasi dan juga doa-doa yang boleh diamalkan dalam setiap masalah yang dilalui. Faham tak? Faham. Okay, terima kasih Abang Alif. Lagi satu soalan. Pada Pesta Buku tahun ni, apakah Abang Alif bawa? Alhamdulillah, macam-macam kita bawa. Kita ada bawa buku planner. Ini yang terbaru. Terbaru ni kita dah launch hari ni. Alhamdulillah, setakat hari ni dah lebih kurang 20,000 naskah. Dalam masa 2 minggu kita penjualan dekat Pesta Buku lah. Tercampur sekali dengan dekat online. Dekat Pesta Buku ni dah hampir 300 naskah untuk tempoh 3 hari lebih kurang. Ada lagi tudung dan juga ada kopi juga. Alhamdulillah, jadi jemputlah datang beramai-ramai semua sahabat-sahabat dekat luar sana datang ke Pesta Buku Selangor dekat Setia Alam ni. Datanglah beramai-ramai, insya-Allah kita meriahkan. Jadi kami baru saja keluar daripada Pesta Buku Antarabangsa Selangor pada hari ini. Macam mana Adam? Adam dapat apa-apa ke hari ini? Dapat. Saya dapat buku Kaisar Nukilan Jiwa. Aisyah dapat apa pula? Saya pun dapat buku. Saya dapat daripada Mangosteen punya booth. Wah, menarik sungguh Atrisha. Jadi untuk korang, siapa-siapa yang belum datang lagi ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2025, apa tunggu lagi? Cepat-cepat datang. Bye.